So sebelum kita sampai kat 16 juta ini, kita patah balik sedikit, iaitu pada lebih kurang September 2024, saya menerima panggilan telefon daripada Ibrahim Rauter. Ibrahim Rauter ni merupakan adik kepada Yusof Rauter. Dia menyatakan bahawa, Mr. Rafiq, I'm Ibrahim, I'm Yusuf's brother. Can you please come to Dangwangi? Yusof has been arrested for drugs and they've planted pistols and drugs in his car. The exact word. Saya pergi, saya jumpa Yusof Rauter, saya tanya dia 3 soalan. First and foremost, saya tanya dengan dia, bila next day saya pergi berjumpa dengan dia di Dangwangi untuk reman dia tu, Yusof, did you do it? Mr. Rafiq, I was outside the car, it's not mine. Yusof, you sure? Did you do it? Mr. Rafiq, saya dekat luar kereta, dadah tu bukan saya punya, saya innocent, it's not mine. And third time saya tanya tentang pistol tersebut, same Mr. Rafiq, it's not mine. I never entered the car is parked outside. So dia consistent. So went through the remand process. Seperti mana semua tahu, kita kemudian dapati bahawa ganja yang ditemui, dadah itu ditemui 305 gram berat asal dia. Dan 2 pistol itu kemudiannya menurut polis adalah pistol tiruan. So berlakulah proses pertuduhan dan berlakulah proses dia pergi bicara. 9 bulan 10 hari dia berada dalam tahanan sebab dadah 200 gram lebih dadah ni, ganja, bawah 39B, akta berbahaya, tidak ada jamin. So oleh kerana tidak ada jamin, dia akan duduk di penjara Sungai Buloh sementara menunggu bicara dia. Dan akhirnya selepas 9 bulan 10 hari kita lalui proses tersebut, dan saya rasa ramai dah tahu apa yang berlaku tentang mungkin yang saya boleh katakan dengan khusus lah